Hello semua, saya Cikgu Surya. Hari ini saya akan bercakap dengan anda tentang masalah untung dan rugi. Ini berkaitan dengan keuntungan. Mari kita lihat. Kedua-dua buku berharga 135 yuan. Satu buku mendapat keuntungan 25% dan satu lagi kerugian 25%. Satu salinan setiap satu telah dijual. Jadi adakah mereka mendapat untung ataupun rugi? Pertama sekali kita perlu faham satu perkara, mata pengetahuan mudah. Pertama, harga jualan sama dengan kos tambah keuntungan. Terdapat juga komponen kos tambah untung yang membentuk harga jualan. Kemudian kita tahu kosnya ditetapkan. Kos adalah tetap. Jadi apa? Anda boleh anggap satu unit Maryland kos sebagai unit. Kenapa? Karena kosnya tetap. Ia telah ditetapkan, jadi boleh dianggap satu unit. Okey, jadi kami mendapat keuntungan 25% untuk satu buku. Baik. Dua buku, kan? Satu untuk dijual. Satu buku mendapat keuntungan naik dan satu lagi kehilangan wang. Jadi apa yang berlaku? Jadi, bagaimana dengan satu buku? Berapakah pendapatan separuh lagi? Amplitud keuntungannya ialah 25%. Jadi bagaimana dengan 25%? Jika kita menyatakannya sebagai pecahan, ia sama dengan 1/4. Apa maksud 1/4? Maksudnya, keuntungan. Dari segi kos, di bawah unit ini, ia menyumbang 1/4 keuntungan dan kos menyumbang 4/4. Jadi, kita boleh mewakilinya seperti berikut. Keuntungan satu unit. Kosnya 4/4. Dapat faham? Dengan kata lain, harga jualan ini dia sama dengan kos. Jadi berapa kosnya? Kos tambah untung. Jadi kos ialah 4/3 dan kemudian menambah keuntungan menjadikan 1/3. Yang ini kos tambah keuntungan. Harga jualannya 135 yuan. Senang nak kira. Ini bermakna 1/3 bersamaan dengan 135 yuan dibahagikan dengan 5. 7535. Segitiga berharga W27 yang bersamaan dengan Y27. Apa maksud segitiga itu? Ia mewakili keuntungannya. Berapa banyak yang dia peroleh daripada satu buku ini yang menghasilkan wang? Dia memperoleh 27 yuan. Okey, jadi buku kedua tu rugi. Saya menjualnya buku kedua rugi 25%. Harganya itu bersamaan dengan kos tolak. Ini adalah kerugian. Prinsip yang sama berlaku. Kosnya
Ia telah ditetapkan. Jadi apa? Kerugiannya 25%, iaitu 1/4 prinsip yang sama terpakai. Jadi kita boleh mewakilinya, bukan? Ia menyumbang sebahagian kos. Jika kita kehilangan 1 unit, 4 unit. Tinggi. Okey, jadi begitulah cara kita mendapatkannya. Ianya penjual. Ia juga dijual pada harga 135 yuan, tetapi bagaimana dengannya? Kosnya ialah 4 bahagian. Okey, jadi apa seterusnya? Potong 1 bahagian. Ini adalah bahagian yang kehilangan wang. Kemudian ia menjadi 3 bahagian. Jadi ketiga-tiga bahagian ini bersamaan dengan harga jualan 135 yuan. Jadi, 1 bahagian bersamaan 135 yuan dibahagi kepada 3 bahagian sama, dan bahagian ialah 45 yuan. Ini satu kerugian. Ini satu kerugian. Jadi kita boleh lihat itu. Kerugian melebihi keuntungan. Kita rugi wang kerana kerugian lebih besar daripada keuntungan. Secara keseluruhan, jumlah kerugian melebihi keuntungan, jadi kita rugi wang. Menolak 27 dari 45 erti kerugian 18 yuan. Sudah faham? Sila like, follow Cikgu Surya dan kongsikan kepada rakan-rakan.